Okey, pernah tak kita terfikir agaknya ke mana hala tuju Malaysia dalam 10 atau 20 tahun akan datang? Sebab dunia sekarang ni berubah dengan sangat-sangat pantas. Dalam kupasan kali ini, kita akan tengok macam mana negara kita boleh bukan setakat bertahan, tapi boleh cemerlang dan rebut segala peluang dalam era baharu ni. Jom kita selami sama-sama. Okey, inilah dia plan kita. Mula-mula kita akan tengok apa yang berlaku di seluruh dunia. Lepas tu kita zoom in tengok apa respons Malaysia. Seterusnya kita akan kenal pasti apa cut draft kita, peluang unik yang kita ada. Dan yang paling penting, kita kena jujur tentang rintangan yang perlu kita tempuh untuk berjaya. Jom kita mulakan dengan bahagian pertama. Dunia sedang berubah. Sebenarnya, ada dua kuasa gergasi yang sedang membentuk semula cara kita hidup, cara kita bekerja, sama ada kita sedar atau tak. Jadi, apa dia kuasa-kuasa ni? Cuba kita fikirkan. Ia macam dua enjin utama yang memacu perubahan global. Yang pertama, revolusi industri 4.0. Dan yang kedua, globalisasi. Mungkin kita selalu dengar istilah ni, tapi jom kita fahamkan betul-betul apa maksudnya. Okey, pertama, revolusi industri 4.0 atau kita panggil IR 4.0. Ini bukan pasal robot dekat kilang je tau. Cuba bayangkan, telefon pintar kat tangan kita tu boleh kawal lampu kat rumah. Ataupun macam mana aplikasi penghantaran makanan tu macam tahu je apa yang kita suka nak makan. Itulah IR 4.0. Gabungan dunia fizikal dengan dunia digital yang buat semuanya jadi lebih pintar, lebih automatik dan saling berhubung. Kuasa kedua pula ialah globalisasi. Pernah tak kita tengok siri TV dari Korea sambil makan coklat dari Switzerland dan pakai baju buatan Vietnam? Itulah dia globalisasi sedang berlaku depan mata kita. Ia adalah satu proses yang menjadikan dunia kita ni seolah-olah tanpa sempadan. Idea, produk, budaya semua bergerak bebas, menjadikan kita semua ni lebih terhubung antara satu sama lain. Okey, dah faham pasal perubahan besar tu kan? Sekarang, jom kita bawa balik perbincangan ni ke rumah kita, ke Malaysia. Masuk bahagian kedua, apa strategi Malaysia? Dengan semua ni berlaku, macam mana negara kita nak menyesuaikan diri untuk masa depan? Bila berdepan dengan IR 4.0, Malaysia tak duduk diam je. Kita tengah gerakkan transformasi digital untuk modernkan industri kita. Tapi ini bukan pasal mesin je. Ini yang paling penting. Ia pasal manusia. Sebab itulah fokus yang sangat besar diberikan kepada sistem pendidikan kita. Kita nak pastikan generasi akan datang ni bukan sekadar jadi pengguna teknologi, tapi mereka jadi pencipta yang kreatif dan berfikiran kritis. Globalisasi ni pula, dia macam pedang dua mata, terutamanya untuk pendidikan kita. Sebelah baiknya, pelajar kita sekarang boleh belajar dari pensyarah terbaik dunia secara online. Peluang terbuka luas. Tapi, di sebelah yang lain, ada kebimbangan tentang pengaruh budaya luar. Dan ada juga tekanan untuk kita hasilkan graduan yang hanya ikut kehendak pasaran global. Sampaikan mungkin kita terabai keperluan unik negara kita sendiri. Kena ada keseimbangan. Okey, kita dah tengok cabaran kan? Tapi jangan risau, setiap cabaran tu ada peluangnya. Jom kita masuk bahagian 3, peluang unik negara. Kat sinilah letaknya potensi sebenar kita. Macam mana Malaysia boleh guna kekuatan kita untuk jadi pemain utama di pentas dunia? Peluang besar kita yang pertama adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat pendidikan pilihan dunia. Cuma bayangkan, pelajar dari serata pelosok bumi datang ke sini. Bukan setakat nak belajar, tapi nak rasa sendiri kepelbagaian budaya kita yang unik ni. Mesti ada yang tertanya-tanya, kenapa mereka nak pilih Malaysia? Sebabnya, kita ada pakej yang lengkap. Kos pengajian kita sangat kompetitif. Negara kita aman dan selamat. Bahasa Inggeris pula digunakan secara meluas, jadi mudah untuk mereka berkomunikasi. Tambah lagi dengan kualiti universiti kita yang makin diiktiraf di peringkat antarabangsa dan sokongan padu daripada kerajaan. Memang menarik kan? Okey, peluang kedua kita ni, ini memang sesuatu yang betul-betul unik untuk Malaysia, iaitu menjadikan negara kita juara industri halal global. Ini bukan pasaran kecil-kecil tau. Potensinya sangat-sangat besar. Dan Malaysia berada di kedudukan terbaik untuk menerajuinya. Jadi, dari mana datangnya kekuatan kita? Pertama sekali, logo halal JAKIM kita tu satu dunia percaya tau. Ia ibarat cop jaminan kualiti. Tapi kunci utamanya di sini ialah persepsi. Produk halal sekarang ni dah bukan lagi dilihat sebagai produk untuk orang Islam semata-mata, tapi dah jadi simbol untuk kebersihan dan kualiti. Ini yang membuka pasaran yang jauh lebih luas untuk kita. Memang seronok dengan semua peluang ni kan, rasa bersemangat. Tapi kita kena berpijak di bumi yang nyata juga. Setiap matlamat besar, pasti ada halangannya. Jom kita masuk bahagian terakhir, cabaran masa depan. Kita kena kenal pasti apa rintangan yang perlu kita tempuh.
Cabaran-cabaran kita ni sangat jelas. Macam mana kita nak laksanakan digitalisasi tanpa ada sesiapa yang tertinggal? Isu jurang digital. Macam mana kita nak jadi hub pendidikan terkemuka bila persaingan dari negara lain begitu sengit? Dan yang paling merisaukan, macam mana kita nak tarik bakat global pada masa yang sama pastikan pakar-pakar terbaik kita sendiri tak tinggalkan negara? Fenomena brain drain ni bukan isu kecil. Jadi, inilah dia gambarannya. Strategi dah ada, pelan dah dibentangkan atas meja, nampak cantik. Tapi, perancangan tu hanyalah separuh daripada perjuangan. Persoalan yang paling penting sekarang bukanlah apa yang kita nak buat, tapi siapa yang akan melaksanakannya. Adakah kita, sebagai sebuah negara, sebagai komuniti dan sebagai individu, betul-betul dah bersedia untuk laksanakan perubahan ni dan merebut masa depan? Jawapannya ada pada kita semua. Fikir-fikirkanlah.